Dia kata macam dirancang kan. Tapi kita daripada awal dia jadi Menteri Ekonomi, masa dia lantik pun kita dah kata dia gagal. Adakah masa tu dirancang? Kan? So saya jadi confused sekarang ni, kan? Ingat, jangan lupa Olivia, dia pernah, Rafizi Ramli pernah cakap saya adalah musuh utama negara. Ingat tak masa dia buatkan statement saya adalah musuh utama negara. Viral. Kan? Ya, musuh utama negara. Adalah musuh utama negara. So bila kita nak pergi ke SOM lagi ni? Tapi kan, kau dengar ucapan Anwar semalam yang kita bantai teruk tu. Lepas tu aku pernah baca satu ucapan Rafizi ketika dia jadi Menteri Ekonomi. Masa awal dia jadi Menteri Ekonomi, dia cakap dalam ucapan tu, ingat tak Rafizi kata kita kena bersedia untuk menghadapi benda yang kerajaan buat menyebabkan rakyat akan marah. Tapi kita boleh buat, kita tu kerajaan Madani boleh buat sebab kerajaan Madani sekarang ni kontrol lebih 2/3 parlimen. Jadi pada pandangan Rafizi pun kau kena ingat Anwar dengan Rafizi bergaduh adalah hal geng. Tapi daripada segi idea ekonomi, Rafizi dengan Anwar berada di dalam landasan yang sama. Contoh Anwar dan Rafizi, dua-dua ni menjual barang-barang terlarang. Mereka hanya berebut kawasan. Dia macam along Tapi tetap menjual bahan-bahan terlarang. bahan-bahan menjual ketum, berebut kawasan. Lebih kurang macam itulah. Apa berjual ketum ke kesum? So okay. Tapi kalau lah Rafizi bergaduh dengan Anwar, seperti juga kita tengok wrestling. Bila kita tengok wrestling kan, kita sorak lah siapa yang kita suka. Contoh dalam keadaan Rafizi bergaduh dengan Anwar kan, seperti aku tengok wrestling tak ada kaitan pun. Tapi aku kata kat Rafizi, bantai lagi. Begitulah cerita dia, bukan pasal aku. Tapi antara Rafizi dengan Anwar, aku nak Rafizi balon Anwar. Tapi bab ekonomi Rafizi dengan Anwar sama kan. Contoh daripada pasal menghapuskan subsidi petrol, Rafizi dengan Anwar sama je. Cumanya kaedah pelaksanaan itu perbezaan antara Rafizi dengan Anwar. Jadi dalam hal ekonomi ni, kau tahu tak sampai ada seorang dia budak PKR ceplos lah sekarang ni tak sebut nama dia kenal aku lama. Dalam satu live dengan Salim waktu tu, dia cakap dekat aku dalam live tu, dia kata kat aku, abang nak tahu tak, dalam mesyuarat kabinet ni siapa yang nak potong perbelanjaan kerajaan yang berkeras ni? Rafizi, bukan Anwar. Anwar tak nak. Rafizi yang nak potong perbelanjaan kerajaan apa semua ni. So kau dapat tak? Anwar tak nak apa? Anwar dah cakap semalam. Tu aku kata Anwar dengan Rafizi ni dari segi ekonomi sama. Cumanya mungkin sebab atas faktor-faktor nafsu serakah. Nafsu serakah satu. Dia macam bercinta lah, Anas. Sebab ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Macam itulah. Guys,